Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi perkongsian kali ni kita nak buat part ni, French cap. Jadi mudah saja kita nak buat. Jadi kita akan gunakan teknik shaft juga, shaft dan hole. Okay, kita buka katia, file, new, part. Okay, kita pilih part. Dan ini adalah handout. 2, lukisan 3. Okey, baik. Jadi bila shaft ni biasanya kita akan gunakan YZ plane lah. Okey, saya pilih YZ plane. Saya sketch. Okey, seperti biasa saya buat axis dahulu sebab saya fikir kita menggunakan radius diameter punya teknik itu lebih mudah lah untuk melukis. Okey, jadi profile. Mula daripada sini. Okey. Diameter bahagian yang luar ni 58. 58 agak-agak bagi 2 25. Saya tarik sehingga length ni menghampiri 30 lah. 29 ke. Okey, kita tengok. Okey, baik. Seterusnya kita ke kiri. Kita ke atas. Kita ke kiri, turun bawah, ke kiri dan close. Okay, cukup setakat itu. Kerana kita gunakan constraint untuk buat radius diameter, okay, axis dan line, right click radius diameter 58. Okay, kemudian 52, 58 yang besar, yang luar ni 70. Okay, daripada axis ke bahagian yang besar ni, right click radius diameter 70. Dan yang terakhir bahagian belakang ni, right click radius diameter, bahagian belakang adalah 52. Okey, double click 52. Kemudian jarak dia 9, 1.5, 7.5. Okay, ini adalah 9. Yang belakang ni 1.5. Okey, dan yang terakhir daripada sini ke bahagian belakang adalah 7.5. Okey, selesai. Okey, kita nak bina bahagian dalam ni sekaligus pun boleh. Nak bina kemudian pun okey. Okay, katanya saya nak tunjuk bagaimana kita bina sekaligus. Okey, baik. Jadi kita gunakan profile. Bermula daripada sini. Tarik ke kiri. Turun ke bawah. Tarik ke kiri. Bertemu. Okey, sama juga kita gunakan constraint. Daripada axis ke sini. Right click radius diameternya adalah 52. Daripada origin ke sini, right click radius diameter 45. Okey, seterusnya okay, ini 10. Dari sini ke sini adalah 10. Okey, hijau keseluruhannya maksudnya fully constraint lah, dan kita boleh trim. Kita putuskan ni, kita trim. Okay. Kita trim. Okey. Bila kita trim macam ni, isunya adalah dia jadi putih garisan ni. Jadi maksudnya dia jadi apa? Dia hilang dia punya hubungan constraint dengan garisan yang asal tadi tu. Jadi bagi mengelakkan perkara itu berlaku, kita undo, edit. Okey. Mungkin kita boleh gunakan kaedah yang lain. Quick trim ni kita jadikan dia, kita tak boleh guna quick trim, kita guna trim. Dan option saya gunakan adalah kita trim dan kita jadikan garisan luar tu sebagai apa? Construction element. Jadikan construction line lah. Okay, kalau kita trim begini, cuba. Okey, sama tak? Jadi kita boleh gunakan
Klik trim. Tak boleh kat tadi. Kita guna trim and break. Okay, trim and break. Break and keep. Klik sini. Klik line ni. Dan klik line ni. Okay, nampaknya tak ada perubahan. Tapi sebenarnya garisan ni dah terputus. Ni dah itu garisan. Jadi kita tukarkan garisan ni kepada construction. Okay, dan garisan juga sebagai construction. Jadi kita punya constraint tu tak hilang. Hubungan constraint yang tadi tak hilang. Jadi kita tukarkan garisan menjadi construction line. Nak jadikan tukar balik line pun boleh tak? Jadi tukar kepada construction. Okay, baru kita exit workbench. Kita pilih arahan shaft. Okay. Baik. Kemudian kita ada hole. Ada 4 hole. Kita pilih arahan hole. Klik di kat situ. Positioning sketch. Jadi kita constraint. Okay, ni hole kita ni tadi. Kita tarik biar sini kita constraint kan. Okay, daripada vertical line dengan ni adalah coincident. Okay, constraint daripada horizontal dengan titik putih ni adalah okay, BCD dia. Pitch circle diameter dia adalah 70. Okay, 70. Ni 35 lah. Okay, baik, ada kesilapan sedikit di sini. Okay, tak apa. Exit workbench. Lubang tu adalah jenis countersunk. Type adalah countersunk. Kita pilih angle and diameter. Angle and diameter. Angle-nya 90, diameternya 6. Okay, dan saiz lubang dia 3. 3 dan dia terus tembus. 14 tembus. Okay, 3. Ini adalah 6 tadi. Baik, cuma ada isu tadi. Di mana kita edit balik. Klik. Kita boleh edit balik kita punya sketch tadi. Yang ni bukan 70. Yang ni adalah 85. Besarkan. Okay, exit workbench. Jadi dia akan update lah. Update. Okay, update ikut size yang terbaru. Kita klik home. Scale pattern. Complete crown. Reference element. Direct face ni. Ok, bilangannya 4. Sorry. 4. Reference element. Face ni lah. Selesai. Dan kita ada fillet. Bersaiz R2 pada bahagian depan. 2. Okay, bahagian ni. Ok, baik. Jadi selesai lah part yang berikutnya.